Okay guys, ada yang PM aku, ada yang komen. Dia tanya, bang, boleh tak buat video macam mana nak cuci air filter Umar Racing? Boleh. Sebab kebetulan aku pun tengah basuh motor. Okay guys, ini air filter aku dekat dalam ni, okay? So aku korek je macam ni. Siapa yang tak tebuk kan? Siapa yang tak tebuk macam ni, korang kena buka cover set lah guys. Korang kena buka cover set, kena buka seat. Banyak kerja sikit lah. Okay, so ni dah keluar. Okay, so yang dia punya frame dia ni, besi dia, frame dia semua ni aku tak cuci lah. Kebiasaannya aku cuci ni sekali dengan span 10,000 km baru aku cuci semua. Yang macam ni 5,000 aku cuci je lah. Sabun tak kisah, kau boleh pakai je sabun apa-apa. Okay, ni span. Okay, masukkan je, rendam, basuh, nampak? Hilangkan abuk-abuk. Okay, lepas korang dah cuci semua tu right. Biasa lepas aku dah sabun, dah cuci semua tu kan, kau perah je, nampak okay, kau perah je. Lepas tu kau jemur lah. Okay, ada matahari kau jemur. Kalau kau ada jet angin tu kan, pun boleh juga. Okay, so kau jemur je. Sementara nak menunggu dia kering tu kan, jom start motor jap. Tapi tak boleh bising sangat lah, jiran marah nanti. Dah kering, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit je. Guys, alhamdulillah dah siap pasang dah Umar Racing 1 lapis guys. Nasihat aku korang pakai lah walaupun 1 lapis. Alright. So kalau korang beli, okay, korang akan dapat 2 span. 1 boleh simpan, 1 boleh pakai.